Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, selamat datang kepada semua, cikgu-cikgu, tuan-puan. Okay, kita tunggu seminit lagi, insyaAllah dalam 3:30 nanti kita mulalah. Okay, so basically, terima kasih semua yang hadir pada petang ni. So yang apa yang kami akan buat pada hari ni, okay, adalah kita akan buat sedikit demo lah cara penggunaan, kita ajar sikit cara nak guna dan kita akan buka sesi soal jawab lah kot ada okay, tuan-puan nak tanya soalan ke. Okay. Baik, saya perkenalkan diri secara ringkas, saya Adli Fauzi, saya wakil daripada Wazza Digital. Okay. So kami daripada Wazza Digital Sdn Bhd, kami sediakan satu sistem yang kita panggil sebagai bijak slip. Okay, so sistem bijak slip ni adalah sistem berasaskan Google Sheet lah. Okay, yang mana tuan-puan ada yang dah guna. Okay, mungkin ada yang belum guna dalam ni, yang hadir dalam ni. Okay, so bijak slip ni adalah satu sistem pertama sekali adalah untuk kita analisa. Okay, analisa data peperiksaan. Okay, yang mana kita boleh isi data murid, kita isi nama, kita isi markah dan sebagainya. Kemudian kita akan dapat analisis grading dia, berapa jumlah markah dia, keputusan dia lulus gagal ke, okay, kedudukan pelajar nombor berapa. Okay, kita boleh dapat analisis dan seterusnya kita boleh dapatkan slip. Okay, boleh jana slip secara pukal daripada data-data yang kita dah masukkan. So itu pengenalan secara ringkas apa itu bijak slip, okay, yang kita dah sediakan lah. Baik. Okay, kalau ada lagi nak jemput, nak ajak guru-guru okay, sekolah masuk sekali boleh bagi link, boleh ajak masuk sekali. Terutama sekali mungkin dalam ni ada yang cikgu apa nama, yang handle data kan. Okay, yang dah mahir data tak apa. Tapi mungkin dia adalah yang uruskan data, yang nak bagi cikgu-cikgu lain isi data. Okay, mungkin nak bagi cikgu lain ni belajar macam mana cara nak isi data dalam bijak slip. Boleh ajak sekali masuk. Okay, dalam sesi ni saya akan tunjukkan apa yang kita perlu buat, apa yang kita tak boleh buat waktu kita nak isi data dalam bijak slip. Okay, sambil-sambil tu boleh ajak lagi. Okay, selamat datang siapa yang baru masuk, siapa yang baru hadir. Okay. Baik. Okay, so saya ulang sekali, dalam sesi ni pertama sekali adalah saya akan buat sedikit demo cara penggunaan, yang mana saya akan tunjukkan macam mana cara penggunaan yang betul lah. Okay, dan apa yang kita boleh buat, apa yang kita perlu buat dan apa yang kita tak boleh buat waktu kita isi data untuk kita elakkan error-error lah. Okay, biasanya banyak yang kita terima soalan ada error macam ni, okay. Adalah yang saya tunjukkan macam mana cara, ada yang saya terpaksa saya kena minta link untuk saya check, okay, apa yang error dia tu. So dekat sini mungkin kalau dah tengok dekat sini, saya akan tunjukkan macam mana cara nak check sendiri error tu. Okay. Baik. So first kali saya tunjukkan secara ringkas macam mana kita punya sistem ni. Baik. So bijak slip ni dia ada beberapa sheet. Okay.
saya mulakan dengan sheet pertama iaitu sheet panduan. Okay, so dalam sheet panduan ni kita ada bagi panduan sikit lah. Kita ada bagi pengenalan sikit. Okay, features yang ada dalam bijak slip, kandungan dia. Ada tetapan, logo, nama sekolah, nama peperiksaan dan sebagainya. Ada tetapan senarai mata pelajaran, tetapan grade. Okay, boleh isi data untuk seluruh tingkatan sehingga 20 kelas. Okay, so dalam sheet ni kita sediakan 20 sheet untuk isi data markah kelas, ada 20. Okay, kalau tengok dekat sini ada 10 ni, sebab kita hidden, kita hide kan. Bagi siapa yang tak biasa dengan Excel ataupun Google Sheets, kita boleh hide sheet. Okay, so kalau nak check mana hidden sheet tu, boleh pergi ke klik all sheets ni. Kita boleh nampak senarai sheet. Okay, ada 1 hingga 10 dan ada lagi 11 hingga 20 sebenarnya. Ada sampai 20. Tapi dia hidden, dia hide. So kalau kita nak unhide, kita nak buka dia, klik je di hidden sheet tu. Contoh macam ni, saya klik 11 ni. Okay, dia keluar sheet yang kita sembunyikan tu lah. Okay, so yang ni boleh kalau cikgu-cikgu ada banyak lagi kelas, boleh guna banyak lagi. Ataupun kalau kita nak limitkan, mungkin ada yang guna sampai 5 kelas sahaja. Yang lain yang tak gunakan, tak perlu delete, cuma sembunyikan sahaja, hide. Okay, so cara nak hide, kita boleh right click di sheet yang kita nak hide tu. Okay, contoh macam ni, nombor 6 ni kan, kalau kita nak hide, kita right click, klik kanan, dia akan keluar option macam ni. Okay, so boleh klik hide sheet, so dia akan sembunyikan lah. Okay, kita boleh check dengan klik di all sheets, boleh nampak ada sheet dia tu, cuma kita sembunyikan. Okay, alright, itu ada 20 kelas. Okay, boleh isi maklumat markah pelajar sehingga 70 pelajar. Okay, dekat sini kita sediakan sehingga 70, tapi sebenarnya unlimited, boleh lagi tambah sebanyak mana yang kita nak lah dalam kelas ni. Okay, tak ada masalah. Okay, automatik kiraan, rumusan prestasi pelajar dengan jumlah markah, peratus, grade, purata dan sebagainya. Okay, automatik analisa subjek dan keseluruhan tingkatan, dan kita boleh jana slip peperiksaan dengan mudah. Okay, ini features secara ringkas apa yang ada dalam bijak slip ni. Nanti kita akan go through secara detail lah lepas ni. Okay, ini polisi dilarang jawab semula, tidak dibenarkan disebarkan. Okay, guru-guru boleh berkolaborasi. Okay, so tak boleh sebar ke tempat lain lah, tapi dalam sekolah yang sama tak ada masalah. Cikgu-cikgu of course lah takkan satu cikgu nak kena guna, nak beli satu kan. Kita sediakan ni adalah untuk kita mudah kolaborasi dengan guru-guru dalam sekolah yang sama. So tak ada masalah untuk kita kongsikan dalam satu sekolah. Okay, ni polisi, kemudian kita ada panduan. So lepas ni kalau cikgu-cikgu nak tengok, boleh check balik panduan kita sediakan, dah ada dah sebenarnya. Ada panduan dalam bentuk video dan ada panduan dalam bentuk dokumen. Sebenarnya ada banyak persoalan sebenarnya yang banyak cikgu tanya dalam, sama ada dalam grup ataupun ada yang DM saya, ada yang DM kita punya customer service. Sebenarnya benda tu ada kita jawab dalam panduan penggunaan sebenarnya. So nanti kalau cikgu-cikgu ada masalah, boleh cuba rujuk dulu penggunaan sama ada dalam bentuk video atau dokumen ni. Okay, kalau tak ada, boleh kontak kami lah. Contoh kalau tak jumpa ke, boleh kontak kami. Okay, masalah. Baik, so ini adalah sheet panduan. Ini panduan penggunaan. Okay, right. So dalam sepanjang proses ni, saya akan buka lah. Kalau ada persoalan ke, cikgu-cikgu tuan-puan boleh, sama ada boleh tanya dalam mesej. Okay, sebaiknya dalam mesej lah, sebab kalau buka mikrofon saya takut mungkin yalah, mengganggu orang lain kan. Okay, boleh tanya dalam mesej, saya akan check mesej kalau ada persoalan. Okay, baik, ini sheet panduan. Okay, sebelum saya pergi lebih jauh, okay, saya perlu mention dulu, saya perlu jelaskan, bijak slip ni adalah satu sistem berasaskan Google Sheets. Google Sheets maksudnya, kalau siapa yang tak biasa istilah Google Sheets ni, dia adalah satu format macam Excel. Okay, dia macam Excel tapi dia bukan Excel. Sebab ada yang mungkin tersalah ataupun dia salah faham, dia ingat Google Sheets adalah
sama macam Excel. Dia konsep yang sama tapi dia adalah dua file yang berbeza dan dia adalah dua format file yang berbeza lah. Okay. Maksudnya bila tuan-puan nak pakai, cikgu-cikgu nak pakai, mesti gunakan dalam format Google Sheets sahaja. Tak boleh guna dalam format Excel. Okay, sebab apa? Sebab ada banyak formula yang kita buat, ada banyak features yang kita sediakan hanya boleh diakses melalui format Google Sheets. Okay, bila kita tukarkan kepada format Excel, features tu ataupun formula tu dia boleh jadi error lah, tak boleh digunakan. Macam mana contoh jadi format Excel tu, ada sesetengah, okay, dia klik di file, okay, kemudian download sebagai Excel. Okay, so jangan download sebagai Excel. Okay, gunakan dalam bentuk format Google Sheet sahaja. Okay, kalau guna dalam bentuk Excel dia tak boleh gunalah, dia error. Okay, so sebab bila kita share file template ni, kita share sebagai file Google Sheets. So kalau kita nak buat copy, nak salin, pastikan klik make a copy, bukan download. Okay, make a copy ni maksudnya kita buat satu salinan untuk kita punya kegunaan sendirilah. Sebab yang file template asal yang kita share kepada tuan-puan yang waktu beli tu dalam email pembelian, kita share sebagai viewer sahaja. So itu adalah template asal, template yang kepunyaan Wazar Digital lah. Yang tu tak boleh nak edit. So nak dapatkan file yang boleh edit, kena buat salinan, kena make a copy. So buat salinan macam ni lah. Klik file, klik make a copy. So dia akan dapat salinan. So dia akan jadi satu file, dia akan ada nama macam ni, copy of bijak slip. Copy of bijak slip. Okay, itu adalah salinan lah. Okay. Baik, itu yang pertama. File ni adalah dalam format Google Sheets. Baik. Okay, so kita pergi seterusnya. Lepas panduan, so first kali bila kita dah copy file, benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena buat tetapan. Okay, kita kena sediakan tetapan yang sepatutnya lah. Okay. So dalam sheet tetapan ni ada beberapa bahagian. Okay, pertama sekali tetapan slip keputusan. Okay, yang mana tetapan ni dia khusus untuk paparan di dalam kita punya slip nanti. Okay, contoh slip ni macam ni. Kita akan nampak macam ni. So akan ada logo, nama sekolah, nama peperiksaan dan kalau ada pengetua ataupun guru besar dia akan keluar nama dekat sini. Okay, so yang ni dia automatik dia refer kepada sheet tetapan. So nanti kalau tukar logo ni, tukar perkataan ni, dia akan automatik keluar dekat sini lah, dekat slip. Mana-mana slip pilihan kita. Okay, so itu tetapan slip keputusan. Kemudian dia ada tetapan senarai mata pelajaran. Okay, yang mana kita sediakan sampai 25 mata pelajaran. Okay, dan 25 ni adalah fix lah. Okay, memang kita sediakan sampai 25 sahaja. Okay. Kalau kurang tak apa, maksudnya kalau ada 10 boleh senaraikan sampai 10. Tapi kalau lebih daripada 25 tak boleh lah. Mesti sampai 25 saja limit dia. Okay. Senarai mata pelajaran. Kemudian kita ada tetapan bahagian grading. Okay. Pertama sekali ada grade pemarkahan. Okay. Ini untuk kiraan kedudukan. Kita ada sediakan dua jenis kiraan kedudukan. Okay. Kemudian ada tetapan lulus gagal. Okay. Berapa markah lulus dia. Okay. Apa status dalam slip dia. Okay. Kalau lulus tu kena tulis apa. Okay. Kalau gagal apa dia punya status dia. Okay. Untuk bahagian grading. Kemudian bahagian ketiga kita ada senarai kelas dan nama guru. So yang ni pun untuk kegunaan pertama sekali untuk kegunaan analisis, kedua adalah untuk slip lah. Nanti nama guru ni dia akan dipaparkan dalam slip. Okay, dan last sekali bahagian seterusnya, kelima adalah bahagian senarai ulasan guru. Yang mana senarai ulasan guru ni akan digunakan dalam sheet markah. Okay, yang mana kita boleh pilih ulasan. Maksudnya kita dah siapkan template. Okay, dah ada siap-siap template template ulasan tu. Okay, tinggal dalam markah ni kita pilih je apa ulasan yang kita nak buat. Okay, ada drop down lah. Kita boleh pilih ulasan. Okay, so ada 5 bahagian. Okay. Saya go through satu-satu. Okay.
Ada soalan Ya, saya tengok soalan. Dalam slip keputusan macam mana cara nak hide perkataan pilih kelas warna kuning sebelum di print? Okey. Macam mana nak betulkan error formula di bahagian grade pemarkahan? Macam mana yang tak ada tetapan kelas dan nama guru? Tak ada tetapan kelas dan nama guru Okey. Sebelum tu saya perlu mention yang saya tunjukkan sekarang ni, yang saya gunakan adalah demo untuk Bijak Slip Pro. Sebelum ni, yang waktu kita keluarkan versi pertama, versi awal tu, kita ada dua bahagian, yang Pro dengan Lite. So kalau yang Lite ni, dia ada satu kelas sahaja, hanya boleh digunakan untuk satu kelas. So yang tu dia tak ada tetapan pilihan kelas dan nama guru. Okay. So yang saya guna ni, kalau yang Pro mesti akan ada tetapan senarai kelas dan nama guru, mesti akan ada. Kalau yang tak ada tu mungkin yang versi Lite. Versi Lite dia tak ada. Okay. Untuk menjawab soalan Tuan Muhammad Sabri, Cikgu Muhammad Sabri, okey, untuk slip keputusan yang ni kan. Okey. Kalau kita jana bijak slip, okey, maksudnya kita jana tu melalui menu atas ni. Kalau kita klik bijak slip dan kita klik jana, yang kuning ni memang takkan ada dalam slip. Sebab yang ni hanya sebab kita dah set dalam kita punya coding tu, dia takkan include yang kuning. Kecuali kalau kita print manual satu-satu. Manual satu-satu nama pelajar tu dia akan ada yang kuning ni. Okay, contoh yang kita print macam ni lah, klik di print ni. Okay, kita print satu-satu nama pelajar. So yang tu akan ada warna kuning. Contoh saya ambil satu nama pelajar, Burhan ni. Okay, bila kita print dekat sini, dia akan keluar kuning lah. Kalau tak nak keluar kuning tu, kita boleh hide dulu. Hide tu kita buat macam ni. Right click di nombor 1 ni. Okay, nombor 1 ni, right click. Klik kanan. Kemudian hide row. So dia akan keluar macam ni lah. Dia akan ada warning. Tak apa, tak ada masalah. Boleh klik OK je. Sebab yang ni untuk kita elakkan tersalah edit tempat lain. Okay, kemudian kalau kita print balik, tak adalah. Tak keluarlah yang kuning tu. Okay. Kalau nak unhide balik, kita boleh klik di dekat sebelah ni. Dia ada yang row satu yang hidden tu, boleh klik dekat anak panah ni. So dia akan buka balik. Okay. So yang ni case kalau kita nak print satu-satu pelajar sahaja. Kalau kita print dengan jana bijak slip ni, yang print pukal tu, yang kita jana secara pukal, dia tak akan include kuning ni. Kalau ada juga, itu boleh inform kami. Itu mungkin error lah tu. Sebab sepatutnya kita dah set dalam coding tu, dia tak include yang warna kuning ni. Sepatutnya tak ada. Okay. Okay. Macam mana nak betulkan error formula di bahagian grade pemarkahan? Nanti kita masuk dalam bahagian grade pemarkahan, nanti kita akan go secara detail boleh Cik Muhammad, syukran. Nanti kita akan tengok secara detail bila kita masuk dalam sheet markah nanti. Saya go through yang ni dulu untuk bahagian tetapan. So bahagian tetapan ni kita ada logo sekolah, nama ujian peperiksaan dan nama pengetua. Okey. So first kali ada yang ramai tanya saya macam mana kita nak tukar logo. Macam mana kita nak masukkan logo. Okey. So yang ni pun kita ada include dalam panduan. Okey, nanti boleh check. Okey, cara nak masukkan logo dan sebagainya ada dalam panduan. Okey. So logo ni kita masukkan gambar, okey, dengan kita insert dalam sel. Okey. So gambar ni sama ada tuan-puan ada dalam dalam Google Drive ataupun dalam PC ke, masuk dulu. Kalau dalam Google Drive sebaiknya saya sarankan untuk download dulu. Okay. Baik. So macam mana cara nak masukkan logo? Contoh saya buang dulu Saya buang. Saya ada tak logo nanti dulu, saya check dulu. Okay, tak apa. Right. Bila nak masukkan logo, first kali klik di sel yang ni lah, sel bahagian logo sekolah ni. Okay. Klik dekat sini. Kemudian klik di insert. Okay. Klik di bahagian insert. Kemudian klik di image. Okay, pilih image. Kemudian dekat sini dia ada dua pilihan. Pertama sekali ada insert
in the cell. Kemudian ada kedua, insert over the cell. So yang kita nak adalah in the cell. Kita nak masukkan gambar tu dalam sel. Kalau over the cell tak boleh over the cell dia takkan masuk dalam kita punya slip. Dia tak boleh baca dalam slip. Kena masuk image in the cell. So klik image in the cell. Dia akan keluar ni lah, sama ada kita upload daripada PC ataupun ambil daripada Google Drive. Okay. So sekarang ni saya tunjuk contoh yang saya ambil daripada PC saya. Nampak ke dalam saya punya ni? Okay. Masukkan daripada PC. Alright. So saya masukkan gambar, saya drag je daripada PC masuk dalam tu. Dia dah masuklah gambar dia. Ini contoh satu gambar yang saya masukkan. So ini gambar ni dia akan keluar dalam slip. Nanti buka slip. Okey, dah nampak logo dia dah berubah. Okey. Nanti bila saya tunjuk contoh layout slip dia akan keluar macam ni lah. Ada gambar logo sekolah kat sini, nama sekolah, nama peperiksaan dan nama mengetua dekat bawah ni. Okey. Baik. Itu adalah untuk masukkan logo. Dan seterusnya untuk nama sekolah ni macam biasalah, boleh tulis saja, boleh gantikan Sekolah Menengah Wazar Digital Sendirian Berhad contoh. Okey, so dia akan keluarlah dalam slip. Okey, nama peperiksaan, okey, dan nama pengetua. Baik. Itu untuk bahagian ketetapan. Saya simple je, yang ni isi macam biasa. Okey. Seterusnya bahagian senarai mata pelajaran. So yang ni adalah senarai mata pelajaran yang diambil di sekolah. Okey. So dekat sini boleh senaraikan semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran yang ada lah. Okey. So konsep dia dekat sini, contoh kalau dalam untuk sekolah menengah dan sebagainya, untuk sekolah menengah ada yang tak semua pelajar ambil. Contohnya kita ada pendidikan Islam, kita ada pendidikan moral contoh Okey. Ada yang ambil pendidikan Islam, ada yang ambil pendidikan moral. Okey. Ataupun subjek-subjek lain lah, contoh yang kita ada aliran sains, ada apa dan sebagainya lah. Okay. So boleh senaraikan semua. Pelajar ambil ke tak ambil, senaraikan sahaja. Okay. Sebab dalam konsep nanti, dalam pilihan markah nanti, dia akan keluar semua subjek ni. Okay. Dia akan keluar secara auto lah, automatik dekat sini. Okay. Dekat sini, kalau kita tak isi, contoh ni kan, Burhan ni, kita tak isi markah untuk PM, pendidikan moral. Okay. So jangan risau, dalam slip nanti untuk Burhan ni, dia tak akan keluar senarai subjek pendidikan moral tu. Okay. Kita tengok slip untuk Burhan ni. Okay, dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, sejarah, matematik, pendidikan seni visual. So dia ada 6 subjek. Ada 6 subjek. So kalau kita tengok dekat sini, kita isi markah untuk 6 subjek sahaja. Contoh macam ni yang sains kita tak isi kan. So dia tak akan keluar dalam senarai mata pelajaran. So tak ada masalah. Dalam tetapan ni senaraikan sahaja semua ni lah. Semua mata pelajaran, semua subjek. Kalau pelajar tak ambil, boleh biarkan kosong sahaja dalam dia punya markah. So nanti dia tak akan keluar dalam slip lah. Okay, dia tak akan keluar dalam slip. Untuk Cikgu Muhammad Faizal, nanti boleh chat dengan kita punya ni lah, dengan kita punya customer service, boleh DM. Okay. Okay, baik. So itu senarai. Okay. Kemudian dalam tetapan ni kita ada nama subjek, ada kod subjek, ada subjek utama dan wajib lulus. So yang kita senaraikan nama subjek ni, dia akan keluar dalam kita punya slip lah. Tapi yang akan keluar dalam kelas ni, dia akan keluar kod sahaja. So pastikan guna kod yang betul lah, yang boleh, yang senang faham. Yang dah faham. Okay. Untuk bahagian subjek utama pula, subjek utama ni maksudnya subjek yang dikira dalam pengiraan. Okay. Sebab ada subjek yang kita tak kira dalam pengiraan, contohnya untuk pengiraan kedudukan. Contoh macam ni, pendidikan seni visual, biasanya kita tak include dalam pengiraan kedudukan lah. Okay. Tak masuk dalam jumlah markah dan sebagainya. Okay. Yang tu boleh untick.
okay, boleh biarkan untick. Yang subjek utama yang dikira dalam pengiraan, okay, untuk pengiraan prestasi, pengiraan grade purata dan sebagainya, kita tick, pastikan tick subjek utama ni. Okay. So nanti dalam kita punya bahagian markah, pengisian markah ni, okay, yang kita dah tick sebagai subjek utama, dia akan jadi warna hijau ni, okay, warna turquoise. Yang bukan subjek utama, automatik dia akan jadi warna kuning. Contohnya, contoh yang ni PSV kan, warna kuning. Yang ni dia auto lah. Contoh kalau dekat sini saya untick satu lagi subjek, okay, SN ni untick, so dia akan jadi warna kuning juga lah, sains ni. Okay, jadi warna kuning. Right. So itu untuk subjek utama. Okay, jelas Kalau ada soalan boleh tanya terus. Okay. Baik, seterusnya bahagian wajib lulus. So bahagian wajib lulus ni biasanya kita gunakan untuk contoh kalau untuk analisa tingkatan 5 untuk pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM, okay, dia ada bahasa Melayu dengan sejarah contohnya, dia wajib lulus. Yang mana kalau dia tak lulus subjek yang kita dah tandakan sebagai wajib lulus ni, dalam slip keputusan nanti kita boleh tick, dia akan keluar gagal, okay, ataupun kalau lulus boleh layak menerima sijil ke, nanti kita boleh inilah ubah dekat sini lah. Okay, kalau lulus ni layak menerima sijil contohnya, gagal. Ataupun ada sekolah rendah biasanya ada yang kalau dia tak lulus mana-mana subjek, okay, maksudnya dia tak melepasi tahap minima, okay, so boleh tanda dekat sini. So kalau kita dah tanda dekat sini, maksudnya dia mesti lulus subjek tu. Kalau dia tak lulus subjek tu, automatik gagal. Walaupun subjek lain dia lulus dan dia punya markah keseluruhan ataupun peratus keseluruhan dia tinggi, okay, tapi kalau dia tak lulus subjek yang kita dah tanda wajib lulus ni, dia akan dikira gagal dalam slip keputusan. So ini boleh tick lah. Ini untuk kegunaan yang tadi, dalam kes tadi. Okay. Kalau tak ada yang subjek wajib lulus, boleh untick je semua. Okay. Boleh untick saja. Itu untuk subjek wajib lulus. So ini adalah tetapan untuk senarai mata pelajaran. Okay. Kalau kelas sains kena tick ya dekat subjek utama semua subjek sains, bio, kimia, fizik. Okay, untuk yang ini untuk SPM lah kan. Biasanya kita tak tick. Yang tu bukan subjek wajib lulus. Subjek utama je, kena tick subjek utama lah. Untuk subjek kimia, sains dan sebagainya. Kimia, fizik, bio. Kita tandakan di bahagian subjek utama. Yang wajib lulus ni biasanya bahasa Melayu dengan sejarah sahaja. Okay. Okay. Seterusnya, kita tengok di tetapan grade pemarkahan. Okay, so ini adalah skema pemarkahan setakat yang sekarang lah. Okay. So yang ni boleh diubah. Sama ada mungkin ada sekolah yang ada grading sendiri. Okay. Ataupun kalau untuk sekolah rendah lain grading dia boleh ubah lah. Tapi dekat sini pun biasa yang kita dah bagi dalam file tu, dia dah ada dah untuk sekolah rendah dengan sekolah menengah. Okay. Itu template yang digunakan sekarang lah. Tapi kalau nak ubah sendiri boleh ubah. Okay. So grade, cara nak gunakan ni, cara nak tukar lah, contoh kalau nak tukar nanti. Okay, grade pertama sekali, yang TH ni jangan usik. Yang ni jangan usik. Mesti ada TH. Mesti ada tidak ada. Ni jangan usik. Dan lepas TH, mesti mulakan dengan kosong dulu. Mesti ada kosong. Mulakan dengan grade yang paling bawah sekali. Kemudian barulah makin naiklah sampai ke grade yang paling atas sekali. Okay. Dia ada 3 bahagian. Ada markah, grade dengan nilai grade. So, markah ni macam biasalah, markah. Okay, berapa bilangan markah.
Grade ni adalah apa grade untuk markah tersebut. Okay. Nilai grade adalah untuk kegunaan pengiraan grade purata. So yang ni jangan guna untuk contoh biasa yang saya nampak ada yang guna untuk dia panggil apa? Yang cemerlang dan sebagainya tu. Bukan kegunaan dia untuk tu. Nilai grade ni adalah nilai nombor tu lah untuk kegunaan grade purata. Okay. So contoh macam ni. Grade ni kita mulakan dengan kosong. Okay. So kalau contohnya grade G kosong sehingga 39 sampai 40 dah jadi grade E. So cara isi dia macam ni. So G kosong dan grade seterusnya lepas G E. Okay. So E ni bermula dengan markah berapa? So yang tu kita letak dekat sebelah. So kalau E bermula dengan markah 40, kita letak dekat sini 40 lah. Okay. Dan 40 ni sampai berapa? Contoh grade seterusnya lepas E adalah D. So D bermula 45. So D ni 45 dekat sini. Lepas saya tunjuk satu lagi contoh kalau untuk rendah. Biasanya setting dia macam ni. So konsep dia sama. Dia mulakan dengan F. Kosong. Markah kosong. So lepas F, E. So E ni markah dia bermula dengan 20. Okay. So grade F ni maksudnya kosong sehingga 19 adalah grade F lah. Okay. Tak perlu masuk 19 dekat sini. Bukan 19 masuk 20. Maksudnya berapa yang grade seterusnya. Masuk yang tu. 20. So itu cara kita set grade dia. Grade pemarkahan. Okay, macam ni kita dah bagi nota. Julat markah mesti diisi bermula dengan urutan paling kecil selepas tidak hadir. Mesti mula dengan kosong. Okay. Dan ni adalah nilai grade lah. Dan nilai grade pengiraan yang kita buat untuk sekolah memang biasanya grade yang paling tinggi nilai grade dia adalah yang paling rendah lah. So makin rendah nilai grade makin baik dia punya prestasi pelajar. Okay, makin tinggi nilai grade dia makin kurang baik lah. Okay. Seterusnya kita ada kiraan kedudukan. Okay. So yang ni adalah yang versi yang terkini. Mungkin ada yang tak ada benda ni. Tak ada masalah. Okay. Kalau nak gunakan boleh update je. Boleh guna balik. Boleh copy balik. Boleh salin balik daripada file yang kita dah bagi waktu pembelian. Okay. Tapi siapa yang baru buat pembelian, dia dah adalah benda ni. Kiraan kedudukan. Okay. So dia ada dua pilihan. Pertama sekali adalah keputusan grade purata peratus. Okay. Pilihan kedua ada peratus markah keseluruhan. So beza dua pilihan ni adalah perbezaan cara kira kedudukan. Maksudnya yang nombor satu tu macam mana nak kira dia sebagai nombor satu. Okay. So by default biasanya kita kira berdasarkan keputusan. Contohnya keputusan dia kita ada lulus gagal dengan T kan. Okay. So kalau pelajar tu dia gagal, okay, dia akan berada di kumpulan kedudukan yang bawah daripada yang lulus. Okay. So walaupun peratus keseluruhan yang pelajar yang gagal ni lagi tinggi, tapi kalau status dia adalah gagal, so dia akan nombor yang ke belakang lagi daripada yang lulus. So itu maksud dia, kita kira daripada keputusan dulu. So kita tengok keputusan lulus gagal, kemudian baru kita tengok grade purata. Kalau keputusan sama-sama lulus, baru kita tengok grade purata dia. Kalau grade purata dia lagi rendah, okay, so kedudukan dia lagi baik lah. Nombor satu, grade purata lagi rendah. Okay, kalau grade purata lagi tinggi, dia akan nombor 2, 3 dan seterusnya. Okay. Kalau grade purata sama, nilai grade purata sama, barulah kita kira daripada peratus keseluruhan. Kalau grade purata sama, kita tengok siapa yang peratus keseluruhan lagi tinggi. So ini cara kira kedudukan yang default lah. Okay. So sama juga kalau ada yang tanya macam mana kalau kita nak keputusan pelajar tu berdasarkan bilangan A. So boleh guna grade purata sama sebab konsep grade purata ni kalau banyak A lagi baiklah dia punya keputusan. Okay. Boleh guna sistem ni, sistem pilihan keputusan grade purata dan peratus. Okay. Dan pilihan yang kedua adalah peratus markah keseluruhan. So yang ni kalau ada sekolah yang dia tak gunakan kegunaan keputusan
slip dan grade purata. Kalau yang tak guna grade purata, boleh ambil yang peratus markah keseluruhan. So dia akan kira berdasarkan peratus markah sahajalah. Okay, directly kita kira peratus markah. So siapa yang markah lagi tinggi, kedudukan lagi baiklah. So pilih-pilih antara dua ni untuk kiraan kedudukan. Baik. Seterusnya adalah tetapan keputusan slip lah. So yang ni untuk tengok untuk kita set berapa markah lulus. Okay, apa status lulus tu. Okay, status ni maksudnya dalam slip apa status yang keluar. Okay. Contohnya dalam slip ni, okay, Borhan dia lulus. Okay, so dia keluar keputusan lulus lah. Contoh kalau saya tukarkan perkataan layak mendapat sijil. Okay, so dalam slip dia, keputusan dia akan keluar layak mendapat sijil. Okay, so ini untuk status dia, untuk kita setkan apa status dia. Okay, okay, untuk lulus, gagal dan okay, yang ni bagi pelajar yang tak hadir semua mata pelajaran, so dia akan keluar status T. Contoh macam ni, kalau pelajar Siti contohnya, dia tak hadir semua mata pelajaran, so dia akan keluar keputusan dia, status dia adalah T. Okay, so dalam slip dia, contoh saya ambil Siti, okay, yang mana dia TH semua mata pelajaran, keputusan adalah T. Baik. So itu setting untuk bahagian grading. Okay. Seterusnya bahagian senarai kelas dan guru, boleh senaraikan dekat sini. Okay. Pastikan anda senaraikan semualah. Senaraikan semua kelas dan guru kelas. So yang guru kelas nanti dia akan keluar dalam slip nama guru kelas. Okay. Contoh yang ni kelas 3 mana, dia akan keluarlah guru kelas 1, nama guru kelas ni. Okay. Dan seterusnya yang saya sebut tadi, kita boleh senaraikan ulasan guru. Ada template ulasan. So cikgu-cikgu tak perlu buat. Maksudnya untuk setiap pelajar nanti, kita boleh pilih drop down sahaja. Tak perlu kita tulis banyak kali lah. Dekat sini contoh saya ada teruskan kepercemerlangan, tingkatkan usaha. Ataupun saya tambah satu lagi, cemerlang saja. Okay. Contohlah. Ini sebagai contoh je. Cemerlang. So dekat sini, dia akan keluarlah pilihan yang bawah tadi. Okay. So bertambah kita punya pilihan. Drop down. Okay. Baik. So itu bahagian ketetapan. Setakat ni ada soalan lagi? Ada tak soalan? Okay. Kalau ada soalan boleh tanya dalam chat di bahagian message. Okay. So yang tetapan ni, of course tak perlu semua orang lah. Cikgu yang in charge sahaja yang perlu set tetapan. So tetapan ni hanya perlu set sekali sahaja untuk satu file. Okay. So sebaiknya nanti kalau cikgu yang bertugas untuk setkan tetapan ni, cikgu yang in charge ni, kalau dah siap isi tetapan, better hide lah. Hide kan, supaya tak terganggu lah mana-mana guru-guru lain nak isi nanti, dia tak terganggu. Boleh hide sahaja. Okay. Cara nak hide, mungkin kalau siapa yang mungkin baru masuk, saya tunjuk sekali lagi. Kalau nak hide kan, nak sembunyikan sheet, boleh right click di nama sheet tu. Okay. Saya tunjuk Okay. Nama sheet ni, tetapan ni, kita right click. Okay. Kemudian klik hide sheet. So dia tak nampak lah. Ini pun sama, panduan boleh hide kan. Okay. So dia akan disembunyikan. So yang lain tak boleh nampak. Okay. Guru-guru lain yang kita dah share nanti tak nampak lah dan tak terganggu lah. Okay. So kalau nak tengok balik, boleh klik di all sheets. Okay. Dia masih ada lagi senarai dekat sini. So kalau kita nak buka balik, klik je di tetapan ni ataupun panduan. Okay. Bila kita klik, dia keluar balik lah. Okay. Settle bahagian tetapan. Seterusnya, okay. Kita masuk bahagian yang, ini yang paling penting lah. Ini yang kebanyakan yang errornya adalah di bahagian ni lah. Okay. So ini bahagian penting. So mana-mana cikgu yang hadir hari ni,
Okay, yang ada petang ni boleh perhatikan baik-baiklah macam mana cara isi yang betul untuk kita elakkan error. Okay, so dalam bahagian markah ni, okay, dia ada beberapa bahagian lah. Okay, ini bahagian data pelajar. Okay, ini bahagian markah. Okay, bahagian markah dan grade. Okay, di sebelah kanan lagi dia ada bahagian rumusan prestasi pelajar. Okay, sampai sini. Okay, dan ada bahagian ni, yang ni sebenarnya kita hidden. Tapi kalau contoh tuan-puan ada terbuka, boleh hide balik. Boleh hide balik. So yang ni hanya digunakan untuk analisa sahaja. Okay, yang ni boleh hide. So cara nak hide, contoh kalau ada ternampak ada yang terbuka benda ni. Okay, cara nak hide dia, pilih semua kolom ni. Pilih semua kolom. Cara nak pilih dia, contoh kalau saya guna mouse kalau saya guna mouse, saya klik di kolom, hold dan tarik sehingga dekat mana kita nak hide lah. Okay, contoh saya ambil daripada BK sampai BX. Okay. So pilih, kemudian right click di nama kolom ni. Okay. Kemudian klik hide kolom BK hingga BX. Okay, so klik. So dia akan hide lah. So yang tu sebaiknya hide. Kalau nampak ada terbuka, hide kan. So kita, sebab kita tak nak ada yang mungkin tersalah isi ke dekat situ, dia akan ganggu analisa nanti. Okay. So ada 3 bahagian tadi yang saya sebut tadi. Bahagian data pelajar, markah dan grading dan bahagian rumusan. Okay. So pertama sekali yang kena buat adalah kena isi nama kelas. So yang ni wajib letak. Kalau tak ada nama kelas dekat sini, nanti dekat analisa, dia takkan keluar kelas tu di bahagian analisis. Okay. So yang ni wajib ada. Dan pastikan tak ada nama yang berulang lah. Sebab ada yang pernah kita dapat, dia nama kelas dibuat sama. Mungkin dia lupa nak tukar. So kalau ada 2 nama kelas yang sama, boleh menyebabkan error lah di bahagian analisis nanti. So first kali kena check dulu, kelas ni pastikan betul dengan apa yang kita nak. Okay. Baik. So bila kita dah tukar dekat sini, contoh kita nak, sebab kita dekat bawah ni ada nama kan, 1, 2, 3. So yang ni nak ubah nama sheet boleh, tak ada masalah. Contoh kita dah buat sheet markah ni untuk kelas 3 mana. So kita pun nak tukar. Nama sheet ni 3A contoh. Saya tukar 3A. Tak ada masalah, boleh tukar. Okay. So satu pantang larang yang kena ingat bila guna bijak selit ni, tak boleh delete dan tambah sheet. Hanya boleh tukar nama untuk sheet kelas sahaja. Okay. Tukar nama ni hanya untuk sheet kelas saja. Kalau yang ni contoh tetapan kan, jangan tukar nama. Kot ada yang nak tukar kepada setting kan, settings. Okay, contoh ada yang nak tukar. Jangan tak boleh. Itu satu pantang larang lah. Jangan tukar nama sheet sebab nanti bila kita nak jana slip peperiksaan, dia baca daripada nama tetapan ni. So kalau kita dah tukar nama, dia tak jumpa cari. Okay. So yang boleh tukar nama hanya markah sheet markah kelas sahaja. Okay, boleh tukar nama. Cara nak tukar nama sama ada double click. Okay, bila double click dia akan keluar macam ni lah. Okay, boleh tulis. Boleh double click. Okay, ataupun boleh right click. Kemudian kita pilih rename. Itu cara nak tukar nama kelas. Nama sheet kelas. Okay. So lepas set kelas, seterusnya of course kita nak masukkan nama pelajar. Okay. So nama pelajar ni kita boleh tulis satu-satu. Okay. Untuk Burhan, Siti, okay, Ahmad dan sebagainya. Okay. Jantina ni pula kita boleh pilih daripada drop down. Dan nombor kad pengenalan boleh isi macam biasa. Okay. So ini kalau kita nak isi secara manual. Baik. Tapi of course saya tahu ada cikgu-cikgu yang dah ada data tu, sama ada daripada website ataupun daripada Excel yang dah disimpan. So mungkin nak copy paste sahaja. Okay. So tak nak tulis satu-satulah kan. Sebab data dah ada, takkan kita nak tulis kan. Okay. Boleh copy, tak ada masalah. Tetapi ada cara dia. So yang ni perhatikan betul-betul macam mana cara yang betul kalau kita nak copy daripada tempat lain. So pertama sekali saya ambil contoh, ini contoh contoh kalau saya ada data di sheet yang lain. So saya ada nama ni dekat sini. Okay.
nama berserta dengan dia punya markah lah. So bila nak copy, contoh saya ambil data ni, saya copy, saya ambil jantina dengan nama sekali. Kemudian saya copy, saya right click, copy. Ini sheet yang lain, saya nak masuk dalam sheet yang saya tengah guna sekarang ni. So bila nak copy, kita nak paste balik Bila nak paste, sebaiknya jangan kita terus paste macam ni. Sebaiknya right click, kemudian pilih paste special, kemudian pilih values only. So ini satu best practice lah, buat values only. Okay, supaya kita tak ambil formatting daripada file yang lain tu. Sebab ada yang saya tengok ada yang dia bertukar dia punya size font, dia punya jenis font, okay. Dan ada yang kita nak elakkan error lah, okay. Itu yang pertama, kita paste values only, okay. Kedua, ada juga yang saya perhatikan, dia copy dan paste sekali dengan bilangan, okay. So bilangan ni adalah automatik Kalau perhatikan tadi, saya tak tulis pun bilangan ni. Saya cuma masukkan nama saja. Tapi bilangan ni automatik keluar. Contohnya saya paste, okay, dia automatik keluar 14 sampai 24. Okay, so bilangan ni adalah dia keluar secara automatik. Okay. Okay. So bila kita nak paste, pastikan jangan ambil sekali dengan bilangan. Sebab nanti kalau contoh saya paste dengan bilangan, saya letak 5 dekat sini. Saya tulis lah macam mana. Contoh ada nombor 5. Saya copy, saya paste dekat sini. Okay. Dia akan menyebabkan error di bahagian bilangan ni. So yang lain tak keluar nombor. Menyebabkan ralat dalam kita punya formula. Sebab formula ni dia tak boleh ada data yang mengganggu lah. Dia tak boleh ada data lain. Okay, kita tak boleh masukkan apa-apa dekat sini. Contoh saya letak nombor. Okay. So kalau saya ada nama pelajar, okay, dia akan error. Ini contoh lah. Okay. Baik. Bilangan jangan copy. Copy nama dengan jantina saja. Okay. Ini kalau kita copy nama. Contoh kalau seterusnya kalau kita nak ambil markah dengan grade pula. Okay. So markah dengan grade ni, dia markah yang kita perlu isi, grade ni dia keluar secara automatik. Yang ni tak perlu copy Okay. Contoh saya ada Aina ni, saya dapat markah dia 78. Contoh. So dia akan keluar grade dia secara automatik lah, berdasarkan tetapan yang kita dah buat di bahagian grading. Okay. Dan kalau gagal, contoh markah dia bawah daripada markah lulus, dia akan automatik jadi warna merah. Okay. Okay. So itu untuk kalau case kita nak isi satu-satu. Kalau kita nak copy pula macam mana? Contoh kalau kita dah ada satu set markah macam ni, okay, kita dah ada data dia, kita nak copy masuk. Okay. Sebaiknya copy satu-satu daripada markah dia. Okay, sebab kita tak nak kalau copy sekali dengan grade ni, dia boleh menyebabkan error. Okay. Contohnya saya ambil markah dengan grade sekali. Okay, macam ni saya copy. Kemudian saya nak paste dekat sini. Okay, saya paste. Okay. So yang ni yang biasa berlaku. Yang ni kalau ada jumpa yang ref ni, dia error reference. Sebab apa error reference? Sebab kita dah paste grading daripada sheet lain masuk dalam ni. Bila kita paste grading ni, okay, dia mengganggu formula yang sedia ada lah. Sebab formula ni dia automatik, dia dah buat dah grading, tapi kita pun masuk kita punya grading sekali dekat sini. Sebab tu jadi error. Okay. So nanti kalau jumpa lagi ref macam ni, cuba klik dekat tempat tu dan dia akan bagi tahu array result was not expanded because it would overwrite data in F4. Maksudnya dia ada data di F4. Maksudnya dekat sini lah sel bawah dia ni yang mengganggu dan dia akan overwrite data tu. Okay. So cara nak hilangkan error ref ni,
kita buang grading yang ada ni. Okay, so pilih, kita select semua ni, grading, kemudian klik delete. So dia akan jadi balik lah J. Okay, dia akan kembali seperti yang asal. Baik. So yang sebaiknya kita copy markah sahaja. Copy markah sahaja. Kemudian masuk dekat sini. Grading tak apa, dia akan buat secara automatik. Tak perlu copy grading. Okay. Tapi kalau contohnya mungkin sebab kita dah ada markah data ni banyak, contoh kita nak copy banyak row sekaligus. Contoh saya nak ambil 3 row sekaligus. Tak ada masalah, boleh je nak copy dan paste macam tu. Okay, contoh saya paste macam ni. Okay, tak ada masalah. Tetapi pastikan kalau dah buat macam ni lah, contoh kalau ada banyak memang kita nak copy juga banyak sekaligus, kena buang lah yang grade ni. Sebab kalau perhatikan, dia akan ada error ref di setiap kolom grade. So kena buang lah. Kena buang grading. Kena buang grading. Pastikan ada markah sahaja. Okay, boleh Okay, so itu satu common error lah yang saya jumpa. Satu lagi yang biasa saya jumpa common error, ada yang mungkin kalau ada cikgu yang buka melalui phone lah biasanya. Kalau buka dengan phone, dia ada kemungkinan risiko besar untuk tersalah tulis. Okay. Contoh tiba-tiba mungkin dia terletak space je. Tak space. Contoh dekat sel ni kan, saya buat space. Okay. Right. Kemudian jadi ref. Ini yang banyak jumpa ni. Okay. Nampak macam tak ada apa kan? Macam tak ada isu. Tapi kenapa ada error ref dekat sini? Kenapa ada error tu? Okay. Punca dia adalah yang tersilap tulis space tadi. Okay. Nanti cara dia, check je dekat sini, klik di ref ni. Okay, dia mesti akan bagi tahu array result was not expanded because it would overwrite data in J6. Okay. Dia tak boleh nak expand dia punya formula sebab ada data di sel J6. Okay, sel J6 ni mana? Di kolom J ni, baris 6. Baris 6. So yang ni lah, J6. Yang ni. So ada data dekat sini yang mengganggu kita punya formula. Nampak macam tak ada, tapi sebab biasanya ada space. Yang saya biasa jumpa ada space lah. So boleh delete saja. So cari sel J6 tu, delete. Cuba delete. So saya klik delete so dia akan kembali seperti asal lah. Dia akan hilang error tu. Okay. Okay, baik. So itu adalah common error lah yang biasa saya jumpa. Ada lagi tak error lain? Biasa apa lagi error yang cikgu biasa jumpa? Yang ada dalam sesi ni lah. Okay, siapa yang biasa handle data bijak slip ni, error apa? Okay. Nanti boleh tanya dalam chat. Grade menengah rendah dan menengah atas telah dibezakan. Grade ni ini berdasarkan yang semasa lah. Yang kita dah bagi ni berdasarkan yang semasa. Kalau ada perubahan, okay, sebab kami pun daripada makluman cikgu-cikgu juga, kalau cikgu maklum ada perubahan, kami akan ubah lah. So setakat ni, yang ni yang kita gunakan lah. Mungkin yang ni untuk persoalan ni, cikgu-cikgu lebih tahu. Nanti boleh tanya, mungkin ada cikgu lain yang boleh bagi info ke, boleh maklumkan. Okay. Kalau ada, boleh tukar sahaja dalam kita punya bahagian grade pemarkahan ni. Boleh tukar dekat sini. Okay. Biasa tak adalah kan, A+, B+ ni tak ada kan. Ini untuk menengah atas. Okay. Okay. Baik. Bahagian pelajar. Okay, bahagian grade, markah. Seterusnya bahagian prestasi markah pelajar. Okay. Sebelum saya pergi ke bahagian prestasi markah pelajar, biasanya ada yang
cikgu-cikgu, dia dah ada subjek sampai sini. Ada beberapa subjek saja. So akan ada banyak kosong lah. Sebab kita dah sediakan sehingga 25 subjek. So of course kalau tak isi penuh subjek tu, akan ada bahagian kosong. Okay. So bahagian kosong ni, kalau tak nak, maksudnya kita nak sembunyikan lah, nak bagi nampak kemas, okay, cikgu-cikgu boleh hide, okay, jangan delete. Okay. Yang kita tak nak ni hide sahaja, jangan delete. Cara nak hide, okay, so contohnya kita nak hide daripada kolom U sehingga kolom BB. Contohnya, daripada kolom U sehingga kolom BB. So boleh pilih kolom ni. Cara nak pilih kolom, boleh klik, okay, hold dan tarik sehingga dekat mana kita nak hide tu lah. Contoh sampai BB, okay, sampai sini. So saya lepaskan dekat sini. Kemudian right click, okay, klik kanan atas nama kolom ni, okay, klik kanan. Kemudian klik hide. So akan nampak kemas sikit lah. Okay, so yang kolom subjek yang tak digunakan dah disembunyikan, dah di-hidden. Okay. Pastikan hide sahaja, jangan delete. Kalau delete dia akan menyebabkan error dalam kita punya markah keseluruhan nanti. Okay. So kalau nak buka balik, boleh klik dia nak panah ni lah. Klik dia nak panah ni, dia akan buka balik yang kita dah hide tadi. Alright. So itu cara pertama untuk hide. Cara kedua, kalau rasa macam panjang sangat, okay, boleh klik di U. Klik di U ni. Kemudian pergi ke bahagian akhir sekali yang kita nak hide tu. Okay. Hold key shift. Okay. Klik shift. Dalam keyboard kita tu ada tanda shift kan. So klik shift. Kemudian klik kolom yang terakhir tu. Macam ni BB. So dia akan ambil semualah. Dia akan select semua daripada U sehingga BB. So itu cara kedua untuk kita select kolom. Okay. Kemudian macam biasa, right click, kemudian klik hide column U sehingga BB. So dia akan hide. Okay. Okay. Seterusnya adalah bahagian rumusan prestasi. Okay. Saya masuk pada rumusan prestasi. Baik. So di bahagian rumusan prestasi ni, semuanya adalah automatik. So cikgu-cikgu tak perlu isi dah bahagian ni. So kita ada beberapa kolom. Ada bilangan subjek utama. So bilangan subjek utama ni adalah dikira, contoh 5 ni, yang kita nampak 5 ni adalah berapa kolom yang dah diisi markah. Berapa kolom subjek yang dah diisi markah. Macam ni kita dah isi markah BM, BI, pendidikan moral, sejarah dengan matematik. So, okay. So ada 5. Termasuk PSB kita ada 6. Tetapi PSB ni, pendidikan seni visual kita antik. Dia bukan subjek utama, so tak dikira lah. So ada 5 sahaja. 5 saja. So yang bilangan subjek utama ni adalah berapa subjek yang telah diisi markah. Okay. Dan ada kedudukan kelas. So kedudukan kelas ni macam yang saya sebut tadi, dikira berdasarkan tetapan yang kita dah set dekat sini. Okay. So sekarang ni saya buat keputusan grade purata dengan peratus. So kedudukan akan ikut itulah, akan ikut susunan macam yang kita dah set tadi. Ada grade keseluruhan. So macam ni dia ada 3A plus dan 2A. Okay, berapa jumlah markah, berapa peratus, berapa grade purata dan berapa keputusan. So yang ni semua automatik. Right. Dan yang bukan automatik yang kita kena isi adalah di bahagian ulasan sahaja, ulasan guru. So klik je, tingkatkan usaha, teruskan kecemerlangan. Yang ni berdasarkan daripada senarai yang kita dah letakkan di bahagian tetapan tadi lah. Okay. Okay. So untuk mudah faham, basically yang ada warna ni, contohnya warna biru kan. Warna biru, warna kuning, warna hijau, okay, warna biru ni. Basically yang ada warna ni adalah yang dah ada formula, yang tak perlu diisi. Yang perlu isi adalah bahagian yang putih ni je. Yang nama, nombor kad pengenalan, jantina, markah pelajar,
ulasan guru, yang tu saja yang perlu isi. Yang lain pastikan jangan letak apa-apa data, jangan letak apa-apa maklumat. Nanti dia akan boleh menyebabkan error lah dalam kita punya sheet pijat slip. Okay, yang perlu isi ni nama kelas, pelajar, itu sahaja. Okay, so saya rasa settle untuk bahagian tetapan markah. Ada persoalan boleh ajukan di bahagian ni lah. Kalau nak print paparan markah kelas macam mana? Okay, paparan markah kelas maksudnya kita nak yang senarai macam ni, dalam bentuk senarai, betul tak? Betul ke yang saya faham? Okay, kalau nak print yang bahagian senarai macam ni, yang ni boleh print secara manual. Dia boleh print secara manual. Sebab yang ni kita tak ada sediakan untuk jana lah. Kalau yang bahagian jana slip ni, dia akan keluar slip. So yang tu untuk slip. Kalau nak keluarkan, kita nak print senarai, boleh print secara manual macam ni. Klik di print, bahagian print ni. Okay. Cuma sebelum print kalau nak print, satu best practice adalah cikgu-cikgu, tuan-puan boleh hide dulu bahagian mana yang tak nak dipaparkan lah. Boleh hide dulu bahagian mana yang tak nak dipaparkan. Sebab nanti bila kita print, bila panjang sangat, sama ada panjang sangat ataupun ada bahagian yang kita tak nak, dia akan keluar sekali dalam kita punya paparan print tu. Okay, contoh sekarang ni macam ni lah, saya dah hide. Ataupun contoh macam ni. Ini kalau yang belum hide apa-apa, biasanya macam ni, secara default. Kalau saya klik print, dekat atas ni, okay, ada ikon print. Ataupun boleh klik Ctrl P. Okay. So bila klik print dekat sini, okay, dia akan keluar macam ni. Okay. Yang ni tak kenalah. Print current sheet kan. Contoh saya nak, yang ni boleh tukar orientation. Kalau nak landscape, boleh tukar pada landscape. Scale, biasanya kita nak fit to width. Yang ni kena check fit to width. Supaya dia akan keluar senarai tu penuh lah. Okay. Fit to width, landscape. Paper size, contoh saya ambil A4 lah. Okay, ini standard Kita pilih paper size A4. Page orientation, landscape. Scale, fit to width. Okay. Print, current sheet lah. Print current sheet. Baik. So bila macam ni, nampak dia punya data dia jadi terlalu kecil. Sebab kita punya width ataupun kita punya data tu panjang sangat. Okay. Sebab tu, kalau ada kolom yang kita tak perlukan, kita hide dulu, kita sembunyikan dulu. Contoh macam ni kan. Yang ni kita tak nak ni. Panjang kosong ni, buat apa kan? So kita nak sembunyikan. Boleh? Hide dulu. Okay. Ataupun di bahagian prestasi tu mungkin ada yang kita tak nak pun. Tak nak print pun. Boleh juga hide. So contoh, yang ni saya hide dulu Cara hide, macam saya sebut, select dulu. Okay, daripada U sehingga BB. Right click. Kemudian klik hide column. Okay. Kemudian bahagian prestasi, kalau ada juga yang tak nak dipaparkan, boleh juga nak hide. Contohnya bilangan subjek. Tak nak paparkan, boleh juga hide. Ataupun sama juga subjek ni ada yang kita nak subjek utama sahaja. Okay. Subjek yang bukan utama ni kita nak sembunyikan, kita nak hide. Boleh juga, boleh hide. So ambil data yang perlukan sahaja. Ataupun contoh kelas ni memang dia tak ada ambil subjek sains. Contoh, of course. Subjek sains wajib ambil kan. Contoh kalau dia tak ambil, kita nak hide, boleh hide. Okay. So pastikan kita ambil data yang diperlukan sahaja. So bila kita print, barulah besar sikit keluar dia punya data tu. Okay. Boleh baca. Ataupun kalau rasa kecil juga, perlu resize secara manual lah. Resize secara manual. Secara manual tu maksud saya macam mana? Contoh kalau kita rasa bilangan subjek ni tak perlu besar ni kot, kita boleh kecilkan lagi. Kecilkan lah. Kecilkan lagi. Kedudukan kelas kita rasa boleh kecilkan lagi, boleh kecilkan. Kalau rasa macam ni tak nampak, boleh kecilkan tulisan pula. So yang ni
cikgu-cikgu kena buat secara manual. Sebab ini bergantung kepada pilihan masing-masing lah. Nak kecilkan bahagian jumlah markah 100, sebab kita nak pastikan dia punya tulisan tu tak kecil sangat. Okay. Sama juga yang ni kita nak kecilkan. Okay, nama ke contoh. Bila kita print, okay, so dia akan ada lebih ruangan lah untuk kita tengok dia punya data dia. Okay. Okay, ini pun sama juga. Ini pun dekat bawah ni kan ada lebihan kan. Kita boleh hide juga. Dekat bawah ni, row 28. Maksudnya kita nak sampai keluar nama ni je. So yang daripada 28 sehingga bawah sekali ni boleh hide. So cara nak hide sama juga konsep dia. Kita pilih semua baris ni sampai bawah sekali. Okay. Kemudian right click. Kemudian klik hide rows. Okay. Pilih row mana yang kita nak sembunyikan. Lepas pilih right click. Lepas right click pilih hide. Klik hide rows ni. So bila kita print, okay, so dia akan keluar yang ada data ni lah yang kita paparkan saja. Yang hidden dia tak akan keluar. Okay. Itu cara untuk kita print secara manual. Untuk kita print senarai. Okay. Baik. Boleh ke? Ada soalan lain? Senarai. Okay, so itu adalah cara kita gunakan isi markah lah. Baik. Ada lagi? Seterusnya kita masuk kepada analisis sikit. So dalam bijak sikit ni ada kita sharekan beberapa sheet untuk kita buat analisis lah. Okay. Beberapa sheet untuk analisis. Okay, pertama sekali kita ada analisis senarai. Yang mana analisis senarai ni adalah senarai penuh. Senarai semua kelas. Okay. Senarai semua kelas. Dan dalam analisis senarai ni kita boleh filter. Okay. Boleh filter. Right. Sama ada kita nak filter kelas, so kita nak tengok kelas tertentu sahaja, ataupun kita nak filter yang ambil beberapa subjek sahaja, ataupun kita nak pilih yang grade tertentu, ataupun contoh yang kita nak ambil berapa bilangan grade A, contoh yang ada 6A saja berapa? Tak ada orang. Yang ada 5A, contoh okay, ada 3 orang. Okay. So boleh guna filter senarai untuk kita dapatkan maklumat yang kita nak lah. Ataupun kita nak filter senarai pelajar yang lulus sahaja. Okay. Ada 11 orang je lulus. Ini contoh lah. Okay, dan kita boleh susun mengikut nama kelas, mengikut nama pelajar ataupun mengikut kedudukan keseluruhan. Okay. Baik. So dekat sini satu tambahan saja, sebab bila kita dah ada ini prestasi yang dah ada. Cuma ada satu tambahan, dia ada kedudukan keseluruhan. Sebab yang ni senarai yang dah digabungkan antara kelas. Okay. Yang dah digabungkan antara kelas. So dia akan keluar. Dia ada satu lagi kolom tambahan kedudukan keseluruhan lah. So yang ni pun secara automatik. Okay. Baik. So kelas, bilangan subjek dan seterusnya. Okay. Dan yang ni sama juga konsep dia. Kalau nak print, contoh kita nak print semua senarai pelajar sama konsep macam tadi. Kita boleh print gunakan yang print ni. Okay. Cuma sebelum print, kita hide dulu data yang kita tak perlukan. Yang mana yang kita tak perlu, contohnya yang bahagian filter ni, of course kita tak nak lah. So boleh hide kan. Boleh hide kan. Okay. Right. Sama juga yang ni bahagian kolom subjek yang kita tak guna, boleh hide juga. Okay, saya right click, kemudian klik hide. Okay.
Dan nama ni mungkin kalau kita nak pendekkan ke, okay, contoh boleh resize. Ikut keperluan lah, boleh resize. Kemudian barulah kita klik print. Okay, so barulah kita dapat senarai penuh yang elok lah. Okay. Yang satu lagi tak ingat. Ni pun nak hide juga, boleh hide. Hidekan kolom senarai. Okay. Kalau nak hide row ni, satu cara yang mudah adalah kita klik di 37 ni, kemudian gunakan scroll di sebelah kanan ni, scroll ke bawah sekali, klik shift dalam atas keyboard kita tu, klik shift, okay, kemudian klik dekat sini, dekat row yang paling bawah sekali. Itu lebih mudah lah daripada kita scroll kan. Okay. Kemudian barulah kita right click, kemudian klik hide. Kemudian barulah kita boleh print. Okay, so yang ni adalah senarai keseluruhan. Okay, ini cara untuk kita print senarai keseluruhan pelajar lah. Kemudian kalau dah siap print apa semua, boleh unhide balik. Okay, unhide. Okay, itu analisis senarai. Kemudian ada analisis MP class, ini untuk analisis satu-satu kalau kita nak tengok. Okay, dia ada dua pilihan, pilihan kelas dengan pilihan subjek. So kalau kita nak analisa untuk kesemua kelas untuk satu subjek, so boleh pilih lah bahasa Melayu contoh. So kita boleh nampak berapa jumlah calon yang ambil, berapa yang hadir, okay, berapa lulus, berapa gagal, okay, dan jumlah grade kita boleh tengok dekat sini prestasi dia, berapa orang A+, A berapa, A- berapa, okay, dan dekat bawah ni akan keluar semua senarai pelajar yang ambil subjek ni lah, subjek bahasa Melayu ni. Okay, dia akan keluar semua senarai. Dan kita boleh susun. Contoh kita nak susun mengikut markah terendah. Kalau terendah maksudnya dia bermula dengan siapa yang markah paling rendah. Okay. Kalau kita tukar markah paling tinggi, so dia akan mula dengan siapa yang dapat markah paling tinggi lah dekat atas ni. Okay. So ini analisis mata pelajaran dan kelas. Okay. Kita ada satu analisis khusus untuk mata pelajaran. Okay. Dalam bentuk table macam ni. Okay. Yang ni boleh pilih subjek. Okay. Kita boleh tengok secara detail sikit lah. Okay. Dan bawah ni ada keseluruhan. Okay. Baik. So untuk analisis mata pelajaran dia akan keluar semua kelas yang ambil subjek yang kita pilih dekat atas ni. Kemudian dia ada grade purata. Yang ni mungkin saya lupa nak sebut ni. Dia ada grade purata. Dekat sini pun ada grade purata mata pelajaran. Okay. Kemudian kita ada analisis kelas. Yang mana analisis kelas ni maksudnya kita boleh pilih kelas dan kita tengok subjek, prestasi subjek tu untuk setiap kelas yang kita pilih. Okay. Kalau kita ambil keseluruhan maksudnya keseluruhan semua kelas lah, semua kelas sekali. Okay. Contoh saya pilih 3 amanah, dia akan keluar. Ini subjek yang diambil lah. Kalau kelas ni memang tak ada orang yang ambil pendidikan Islam, so dia akan jadi macam ni. Dia akan kelabu kan. Baik. Okay. Kemudian last kali dia ada analisis keputusan. Yang ni lain sikit analisis dia. Yang mana kalau dekat sini kita buat ada senarai subjek, senarai grade. Kalau analisis kelas ni dia analisis keputusan ni dia ada berapa bilangan A. Tengok setiap kelas ni berapa bilangan A, berapa jumlah calon, jumlah ambil, berapa bilangan pelajar untuk setiap kelas ni, berapa yang lulus, gagal, ratus yang lulus, grade purata. Kemudian bawah sekali dia ada grade purata sekolah, GPS. Kalau dekat sini ni GPMP, ini grade purata mata pelajaran untuk setiap satu mata pelajaran. Kalau dekat analisis keputusan ni adalah grade purata sekolah lah. So nanti kalau ada persoalan dekat mana saya nak cari grade purata sekolah, boleh cari di bahagian analisis keputusan. Okay. Ataupun dekat sini pun boleh juga. Dekat sini grade purata sekolah, perlu pilih keseluruhan lah. Pilih keseluruhan kelas dengan keseluruhan subjek, kita akan dapat grade purata sekolah lah. GPS 4.65. Sama tak?
4.65. Okey. Baik, itu analisis, bahagian analisis. Okey. Seterusnya, okey, last kali. Ini yang penting sekali adalah kita nak journal slip lah kan. Okey. So untuk journal slip, okey, saya buka dulu. Okey. So untuk slip ni dia ada 3 pilihan. Cikgu-cikgu tuan-puan boleh pilih 3 pilihan layout. Ada 3 pilihan yang kita boleh gunakan. Okey. Ada slip 1, slip 2 dan slip 3. Okey. Baik. Untuk jana slip secara pukal, ini yang saya tunjuk saya tunjuk yang first kali. Kalau nak jana slip satu-satu, maksudnya untuk ambil satu pelajar saja, boleh directly print. Boleh klik print dekat sini. Okey, kemudian print lah. Okey, yang kalau tak nak keluar kuning ni boleh hide dulu. Hide. Okey, kemudian klik print. Okey. Yang ni untuk print satu-satu pelajar. Okey. Kalau nak jana pukal, kelebihan bijak slip adalah kita boleh jana secara pukal untuk satu kelas. Okey. So untuk jana pukal ni, klik di bijak slip. Okey, kemudian klik jana bijak slip. Okey. Baik. Untuk penjanaan kali pertama, kita perlu authorize dulu. Okey, so yang ni kita perlu buat sekali saja. Untuk satu email lah. Tapi kalau ada cikgu lain guna email yang lain, dia kena authorize juga. So untuk satu email, dia perlu buat sekali. At least sekali kena buat. Okay. So bila keluar pop-up macam ni, nampak ke? Nampak kan pop-up dia? Okay. Bila keluar pop-up macam ni, klik saja OK. Klik OK. Okay. Nampak ke? Oh, tak nampak. Sekejap Saya rasa saya kena tukar kepada, sekejap saya tukar share screen. Sebab saya share untuk Windows je, so dia tak keluar pop-up tu. Saya share screen. Nampak ke? Nampak? Okey. Baik. Sekali lagi saya buat. Saya klik bijak slip, klik jana bijak slip. Okey, kemudian dia akan keluar authorization required. So klik OK. So dia akan keluar macam ni. So choose an account to continue using bijak slip Pro V3. Okey, so yang ni apa? Ini adalah code app script yang kita buat untuk jana slip. So klik account mana yang kita nak gunakan, account Gmail kita. Okey. Kemudian dia akan keluar macam ni. So yang ni standard bila kita guna add-on dalam mana-mana Google, third party add-on, dia akan keluar macam ni lah. Okay. So tak ada masalah. Klik je yang advance ni, klik advance. Okay. Klik go to bijak slip yang bawah sekali ni. Continue if you understand this risk and trust the developer. So klik go to bijak slip Pro V3. Okay. Right. So dia akan pergi ke bahagian akses ni lah. So tak ada masalah, tak perlu risau. Yang kita nak akses adalah akses file ni sahaja. So pilih select all. So yang ni dia akan boleh akses kita punya file Google Sheet, spreadsheet ni untuk file ni. Okay. Kemudian klik continue. Ya, klik select all, kemudian klik continue. So barulah kita ada authorization. So dia akan keluar macam ni lah. So next time, saya pangkas dulu. Bila kita nak jana balik bijak slip, saya klik jana bijak slip, dia akan keluar pop-up macam ni. Okay. So pop-up ni, dia ada dua pilihan, dua bahagian. Pertama sekali pilih sheet kelas mana yang kita nak print. Okay. Ini adalah nama sheet. Okay. So sebaiknya, cikgu-cikgu, tuan-puan, tukar siap-siap nama sheet yang mudah difahami. Okay. Contoh kalau 3 amanah, tukar nama sheet kepada 3A contoh. So lebih senang kita nak pilih nama sheet dekat sini. Okay. Kemudian pilih slip, design slip mana yang kita nak gunakan. Okay. Contoh saya nak guna slip nombor 1. Okay. Kelas 3A slip nombor 1. Dah siap pilih, klik jana sekarang. Klik sekali je. Okay. Kemudian dia akan keluar loading macam ni. So
Maksudnya sekarang ni dia tengah jana lah. Dia tengah jana sleep. Okay, kita tunggu dia habis. Nanti bila dia dah siap jana, nanti dia akan keluar satu pop-up untuk kita download, muat turun PDF. Okay, so biasanya ambil masa dalam seminit macam tu lah, bergantung kepada bilangan pelajar. So yang ni tak banyak pelajar, sekejap je. Okay, so dia akan keluar macam ni, klik muat turun PDF. Dan dia akan keluar PDF lah. So ini adalah slip, siap dijana. Okay, boleh guna slip ni, boleh print ke, okay, dalam file PDF. Nanti boleh check dalam folder yang kita biasa guna untuk download lah. Ini dia dah download siap-siap. Okay, ni file PDF lah. Boleh, ada persoalan ke? Baik. Satu pantang larang cara penggunaan slip ni, okey. Pantang larang dia adalah cikgu-cikgu tak boleh resize kolom. Jangan resize kolom ni. Kolom ni tak boleh resize. Tak boleh tarik besar ataupun kecilkan. Sebab kalau besar ataupun kecilkan, dia punya layout dia akan lari. So nanti bila kita download file PDF tu, boleh jadi ada yang nama ke atas, nama ke bawah. Sebab kita dah kacau dia punya layout tu. Okay. So nanti jangan resize dia punya kolom. Jangan resize kolom. Okay. Jangan resize kolom dan jangan delete atau tambah row, baris. Okay. Pertama, jangan resize kolom ataupun jangan delete kolom. Kedua, jangan resize dan delete baris ni. Okay. Baik. Contoh kalau ada maklumat yang kita tak nak. Contoh ada juga ramai yang tanya, macam mana kalau kita tak nak ada kedudukan? Okay, kita tak nak kedudukan ni dalam kita punya slip. So, kalau kes macam ni, boleh padam sama ada kita delete macam ni kan. So jadi kosong. Boleh delete ataupun okay, disebabkan bila kita delete ni dia jadi kosong dan dia jadi nampak tak menarik. Okay. Boleh untuk kita delete row, tetapi kena pastikan bilangan row yang jumlah bilangan row sama dengan yang asal. Contoh maksud saya macam ni. Okay, kita ada dua row yang kita tak nak ni. Sebab tadi kan saya bagi tahu tak boleh nak delete row kan. Okay. Tapi contoh kita tak nak dua row ni. Okay, ada dua yang kita nak delete. Bila kita delete, okay, delete row, pastikan cikgu-cikgu tambah balik row tu di bawah. Kalau kita delete dua, kena tambah balik dua. Kalau cara nak tambah dua, pilih dua kolom di bawah ni, right click, kemudian insert two rows below. So dia akan tambah lah. So pastikan jumlah row ni, jumlah baris ni ada 47. Ini wajib ada 47. Memang kita dah setkan di setiap slip ni, even kalau tengok di slip 2 pun ada 47 row. Dia mesti ada 47 row. Okay. So kalau cikgu ada yang tak nak maklumat, certain maklumat lah, contoh kedudukan ke, tak nak peratus ke, boleh delete. Tetapi kena pastikan tambah balik row yang kita dah delete. Ataupun ada juga cikgu yang dia minta untuk kita delete yang ni. Sebab dia tak nak ada banyak kosong. Boleh, tak ada masalah, boleh delete. Boleh delete, tetapi kena pastikan kita tambah balik row yang kita dah delete tu di bawah. Dan pastikan cukup 47 row lah. Okay. So saya tambah sampai ada 47 row kosong di bawah. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay. Boleh ke? Adakah saya menjawab soalan? Boleh tambah row di bawah atau boleh tambah mana-mana? Boleh tambah, yang saya cadangkan tambah di bawah lah. Tambah mana-mana pun boleh, tetapi pastikan di bawah nama. Atas nama tak boleh. Dekat sini boleh lagi. Dekat sini ke, dekat sini ke boleh. Asalkan jangan tambah di atas nama. Dekat atas ni tak boleh. Di bahagian nama sekolah, bahagian logo, bahagian nama keputusan, bahagian nama ni tak boleh tambah. Okay. Hanya boleh tambah di bahagian
di bawah ni lah. Tak kisah mana-mana, tapi sebaiknya yang saya cadangkan adalah di bawah sekali lah, paling bawah sekali. Okay, boleh ke? Kalau macam dah terubah kotak size slip tu, macam mana nak reset semula? Terubah kotak size, maksudnya size kolom ke? Kan? Kalau height yang kuning, kena tambah satu baris lagi. Tak perlu. Height, kalau height tak perlu tambah baris. Height saja tak perlu tambah baris. Okay. So kalau yang dah terubah, untuk soalan tadi, kalau yang dah terubah size kolom, set dulu, cuba cikgu nanti cuba check, cuba jana bijak slip. Kalau lepas jana tu, kalau lari kedudukan dia, kena tengok balik lah, kena tengok balik yang original, berapa size dia, kena resize balik. Kalau tak lari tak apa. Contoh lari macam ni, contoh saya ambil, saya resize Okay, bila saya jana bijak slip, tunggu sekejap, tunggu dia jana sekejap. Okay, bila jana bijak slip, biasanya dia akan lari dia punya kedudukan dia tu. Okay, so yang tu memang kena resize balik. Okay, sekejap Okay. Ni contoh dia. Ini contoh yang lari lah. Macam ni. Tiba-tiba logo ni dia kat atas. Ada yang logo daripada yang kedua ni. Okay. Bila tengok ke bawah sekali, tengok dah macam ni dah. Dia punya page dia. Okay. Ni maksudnya yang layout yang tak kena lah ni. Layout yang tak kena. Okay. Right. Kalau jadi macam ni cara nak buat. Dia tak ada cara mudah lah. Memang susah sikit. Cara dia adalah kita kena check balik size asal dia. Size asal. So nanti boleh buat salinan baru. Ataupun kalau ada lagi yang file yang kita belum ubah, okay, cuba check size asal dia berapa. Cara nak check, okay, ini contoh ini, sekejap saya check. Okay, ini contoh yang asal. Yang asal okay, kita pergi ke bahagian slip tu. Okay, kolom J lah contohnya. Okay, right click di kolom J ni. Klik di resize the column. Resize the column. Okay, so kita boleh tengok berapa size sekarang. Size sekarang adalah 125. Okay, cancel. Yang ubah. Okay, pergi ke yang kita dah ubah tadi. So J ni kita kena ubah kepada size 125. Right click, resize the column. Okay, ni 193. So larilah. Kita kena tulis 125. So dia akan tukar balik. Yang ni kalau keluar warning ni, klik OK je. So dia akan tukar balik kepada size asal 125. So memang agak leceh sikit. Kena check semua daripada kolom A, B, C sampai J. Kena check semualah daripada yang asal ni. Kena check semua. Pastikan sama size dengan yang asal. So dia agak susah sikit. Okay. Boleh ke jawab soalan? Siapa yang boleh jana bijak slip? Okay. Ini masuk pada persoalan yang last kali. Dalam sesi ni saya nak tunjuk macam mana cara kita nak sharing file. Sekejap saya nak tengok. Ada soalan lain tak? Kalau height yang kuning, okay, tak boleh tambah baris. Kalau height, okay. Untuk soalan, kalau yang contoh yang nak jana tadi kan, kalau jana bijak slip ni, kita tak nak ada kedudukan contohnya. Macam tadi saya sebut kita kena delete. Okay. Kalau height boleh ke tak? Kalau height, dia tak sembunyikan. Kalau height, kalau kita print macam ni, memang dia hide. Ini tak ada masalah. Memang dia akan hidden. Okay, kalau kita print, maksudnya untuk print satu-satu lah. Tetapi, kalau kita gunakan jana bijak slip, okay, kalau kita buat jana bijak slip ni, yang kita hide tu, dia akan keluar juga. Dia akan keluar juga. So, tak boleh hide lah untuk jana bijak slip ni. Kalau untuk jana pukal, tak boleh hide. Kena delete. Kalau kita tak nak maklumat tu. Okay. Okay, baik.
Tak ada soalan berkenaan slip ni. Okey. Seterusnya berkenaan dengan file sharing. Okey. Siapa yang boleh jana bijak slip? Yang boleh jana bijak slip sesiapa sahaja yang kita bagi akses sebagai editor kepada file. Okey. Okey, so untuk siapa yang belum tak biasa dengan Google Sheets, okey. File Google Sheets ni adalah file yang kita upload secara, bukan upload lah, maksudnya file ni adalah online. Okey. Yang mana siapa yang ada link, siapa yang kita share link tu, dia boleh buka dan akses dia bergantung kepada macam mana cara kita bagi akses. Okey, so dekat mana nak control akses kepada file ni, boleh pergi ke bahagian share. Ni, dekat atas kanan sekali ni ada share. So saya klik share. Baik. So dia akan keluar macam ni lah. Baik. So yang ni, file ni saya bagi link. Okay, contoh macam ni. Anyone with the link adalah viewer. So kalau siapa yang ada akses, siapa yang ada link file ni, dia boleh buka tapi dia boleh tengok saja. Dia tak boleh nak edit. Dia tak boleh nak edit file. Okay. Dan siapa yang tak ada access editor, yang tak boleh edit tu, dia tak boleh nak jana bijak slip. Okay. Kalau kita nak bagi dia akses untuk edit file ataupun nak jana bijak slip, kita kena tukar kepada editor. Viewer ni kena tukar kepada editor. Ataupun biasanya, saya back dulu sebab biasanya anyone with the link ni dia restricted. Okay. Saya tukar dulu. So biasa default dia macam ni. Default dia adalah anyone with the link updating. Sekejap dia tengah update. Okay, sekejap. Okay. Default dia adalah restricted. Okay, biasanya restricted. Okay, dia ada dua cara. Sama ada kita share direct kepada email ataupun kita nak open access kepada file ni. Maksudnya open access ni siapa-siapa lah. Tak kisah dia pakai email mana, dia boleh access file ni. Okay. So, yang sebaiknya saya cadangkan, kalau tak ramai orang yang edit file ni, yang nak bagi access edit lah, sharekan kepada email secara spesifik. Maksudnya, saya nak share kepada Adli Fauzi contoh. Okay. So, saya tulis notify people. Dan saya nak share sebagai apa? Editor ke viewer? Okay. Saya nak bagi dia edit lah contoh. Okay. So, saya share sebagai editor. Kemudian klik share. Okay. Baik. So, saya klik share lagi. So, dekat atas ni, people with access dah ada 2 orang. Selain kita sendiri. Okay. Kita ada tambah seorang lagi, ada access sebagai editor. So file ni hanya 2 orang saja yang boleh edit. Kita sebagai owner dan email yang kita tambah tadi. So ni cara pertama adalah kita share spesifik kepada email. Kita share. Okay. Dan kita share sebagai editor ataupun viewer boleh tukarlah dekat sini. Kalau viewer saja dia boleh tengok saja, dia tak boleh edit. Kalau editor dia boleh edit dan boleh jana slip. Kedua, selain daripada kita share spesifik email, kita boleh share open. Ini contoh kalau sebenarnya saya tak sarankan untuk open access, tapi contoh kalau banyak sangat kita nak share kepada email, okay, ataupun mungkin adalah yang nak share kepada ibu bapa ke ramai-ramai kan. Walaupun saya tak sarankan, tapi kalau nak buat juga boleh open access. So yang restricted ni boleh klik anyone with the link. So siapa-siapa yang ada link, dia boleh buka file ni. Okay, dia boleh buka file. Dan kita boleh bagi share lah access dia ni. Siapa-siapa yang ada link tu, dia boleh view sahaja ke ataupun dia boleh edit sekali. So boleh tukar dekat sini. Okay. Kalau nak viewer saja boleh klik viewer. Kalau nak editor boleh klik editor. Okay. So kalau macam ni, ini contoh yang semua boleh edit lah. Semua orang boleh edit. Okay. Kalau dah delete contoh cikgu kelas tak nak tunjuk kedudukan pada murid, tapi untuk simpanan nak ada kedudukan tu macam mana buat.
Okay. Untuk kes, sorry. So yang sharing ni saya harap dah menjawab soalan. Kalau ada lagi boleh tanya dalam grup. Boleh tanya di chat tu. Okay, untuk menjawab soalan, kalau dah delete, contoh cikgu kelas tak nak tunjuk kedudukan kepada murid tapi untuk simpanan sekolah nak ada kedudukan. Macam mana cara nak buat? Okay. Yang delete ada kat sini, yang kita delete sheet sahaja. Okay. Sorry. Kita delete dalam slip saja. So data tu masih ada lagi. So tak ada masalah. Data kedudukan, sama ada kedudukan secara personal ataupun kedudukan keseluruhan masih ada, tak ada masalah. Yang kita delete tadi adalah delete dalam slip sahaja. Okay. Itu saya delete ni. Okay. So data ni masih ada lagi, tak ada masalah. Data kedudukan keseluruhan masih ada, tak ada masalah. Okay. Mak jadi doktor, Mak Nah. Jadi doktor macam mana? Nak bangun tak larat. Okay. Okay. Tapi contohlah kalau katakan kita tak nak delete juga. Ini maksudnya dalam slip pun kita tak nak delete juga. Dia ada satu cara lah, satu trik, tapi dia akan jadi nampak kosong lah. Cara dia adalah tukarkan teks color kepada warna putih. So kalau tukar teks color kepada warna putih, dia jadi tak nampak lah kat sini. Tapi benda tu masih ada. Bila kita print, benda ni takkan keluar lah. Walaupun sebenarnya ada, tapi sebab warna putih jadi tak nampak. So kalau kita nak tengok balik, tukar je balik teks ni jadi warna hitam. Boleh. Itu satu trik lah. Cumanya kalau pakai trik ni, jadi nampak kosong lah dekat sini. Jadi nampak kosong. Okay. Okay. Ataupun satu trik lagi adalah kalau tak nak nampak kosong ni, kita boleh pindah. Ini trik saja. Kalau yang mahir boleh buat. Kalau tak mahir, saya tak sarankan untuk buat, takut nanti jadi error pula. Okay. So kalau macam ni kan, kedudukan ni, kita tak nak kosong dekat tengah. So saya pindahkan row ni. Saya pilih dua row ni. Okay, nampak tanda tangan tu kan? Ada ikon tangan tu. Maksudnya kita boleh drag. So saya klik, hold, saya letak dekat atas. Contoh. So kedudukan kelas ni, saya boleh tukar kepada warna putih. Kedudukan kelas dengan kedudukan keseluruhan. Okay, so jadi warna putih. Tak nampak lah. Tapi data tu masih ada. Cuma dia duduk atas. Dan dia tak nampak pelik lah. Dia tak adalah jadi lompong dekat tengah kan. Sebab kita dah letak dekat atas. Okay. So yang ni perlu buat secara manual lah. Kena buat sendirilah. Kami tak sediakan. Cuma kami tunjuk je trik dia. Kalau siapa yang mahir boleh buat macam tu. Siapa yang mahir guna Google Sheets boleh cuba try. Okay. Boleh ke? Hide pun boleh. Hide ni macam saya sebut tadi, hide kalau kita jana secara pukal, dia masih lagi keluar. Kita tak boleh hide. Kalau untuk print, sekejap kalau hide, dia jadi cuba kita jana sebab saya set, seingat saya dah set untuk dia baca juga walaupun kita hide. Kod ni saya dah set, dia akan baca juga data tu walaupun kita hide. Kalau untuk print individu bolehlah kita hide. Ni contoh macam ni.
Tadi kan kita hide kan, kita hide kedudukan tu, tapi bila kita jana, dia keluar juga kedudukan tu. So hide ni tak boleh lah. Kalau untuk jana pukal, jana bijak slip secara pukal, walaupun kita hide, data dia, kedudukan tu masih lagi keluar. Okay. Kalau untuk jana individu, boleh. Untuk print individu. Print individu ni maksud saya guna print dekat atas ni. Okay. Contoh saya hide yang ni. Okay. So saya print yang ni. So kalau print ni, tapi yang ni kena print seorang-seorang pelajar lah. Okay. Untuk print individu kita boleh hide, tak ada masalah. So yang kita hide tu, yang hidden, dia tak keluar lah. Okay. Baik. Okay, ada lagi soalan? Kita dah pukul 5.10. Ada lagi? Okay, contoh kalau sudah siap buat untuk tahun 1, boleh buat kopi dari sheet T1 ataupun buat kopi dari bijak slip lagi. Okay, kalau dah siap untuk tingkatan 1, boleh dua-dua tak ada masalah. Boleh kopi daripada T1 ataupun nak kopi daripada file PDF yang asal pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, boleh kopi. Okay, dan satu lagi yang kita selalu sebut, yang kita sarankan, satu file bijak slip ni adalah untuk satu tingkatan, okay, atau satu aliran. Biasa sekolah rendah panggil aliran kan. Satu file untuk satu tingkatan. Okay. Sebab kita ada kedudukan kelas dan kedudukan dalam tingkatan. Okay. Kalau kita campur semua tingkatan, nanti yang kedudukan tu dia akan campur semua sekali. Daripada tingkatan 1 sampai berapa yang kita masukkan lah, untuk kedudukan keseluruhan. So yang tu kita tak nak lah. Okay, sebab kita tak ada set untuk dia check setiap satu sheet ni untuk tingkatan berapa, tak ada. Dia memang kita kira kedudukan keseluruhan tu adalah berdasarkan semua sheet yang ada. So sebab tu kita sarankan satu file spreadsheet, satu file bijak slip ni untuk satu tingkatan. Okay. Right. Dan bila kita dah siap buat satu tingkatan, contoh ni untuk tingkatan 3 lah. Okay. Boleh copy lah file, make a copy untuk buat tingkatan seterusnya. Okay. Ataupun boleh make a copy daripada file asal PDF bijak slip yang kita dah bagi. Okay. Dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Okay. Cuma kalau copy daripada file tingkatan 3 ni, bila kita dah copy, bila kita make copy, kena buang balik lah data tingkatan 3 tu. Okay. Boleh? Okay, ada lagi soalan? Boleh tanya sementara kita ada. By the way, kalau kita dah share sheet kepada cikgu lain untuk edit, mereka juga boleh make copy atau hanya akaun Gmail pembeli yang dapat copy. Okay. Bila kita dah share kepada cikgu, okay, ini advanced option lah. Okay, bila kita share, untuk file ni, okay. Untuk file ni, selain kita share sebagai editor, okay, kita juga boleh set sama ada orang tu boleh print, copy ataupun download file yang kita dah share ni. Okay. Kalau saya klik di setting ni, ini advanced option untuk sharing. Okay. Dia ada bahagian access dan people who can download, copy and print. Okay. So kalau macam ni, kalau secara default ni, dia akan tick semua ni. Okay. Tapi contoh kalau kita tak nak editor tu, dia download ataupun copy file tu, kita boleh untick. Kita boleh untick. Okay. So maksudnya orang tu dia boleh edit. Dia boleh edit, tetapi dia tak boleh nak download, dia tak boleh nak copy dan dia tak boleh nak print. Print ni maksud saya yang control P tadi. Tapi kalau nak jana pukal, jana bijak slip boleh, tak ada masalah. Okay. Dan kita juga boleh control sama ada editor ni boleh share kepada orang lain ke tak. Kalau kita tak nak, maksudnya kita sebagai owner,
kita nak bagi dia edit tapi kita tak nak dia tu share kepada orang lain. Sebab secara defaultnya orang yang kita dah share sebagai editor, dia juga boleh ubah sharing tu. Dia boleh ubah, dia boleh tambah orang. Dia boleh tambah orang siapa yang boleh edit. So kalau kita tak nak, boleh untick lah. Okay. So by default semua ni dia tick. Okay. So bila kita dah share orang tu sebagai editor, dia boleh download, dia boleh copy dan dia boleh print. Dan dia juga boleh share kepada orang lain. Okay. Bila kita share sebagai editor lah. Okay. Kalau nak ubah, kalau tak nak dia share kepada orang lain ke apa, boleh check dekat sini, setting. Additional setting dekat sini. Okay. Baik, so menjawab soalan tadi, orang tu boleh copy. Orang tu boleh copy daripada file ni lah. Kalau file yang PDF tu kita bagi kepada pembeli sahaja. Okay. Boleh ke jawab soalan? Okay. Ada lagi? Baik, kalau tak ada, saya hold dulu. Kita tangguhkan dulu sesi petang ni. Okay. So terima kasih banyak-banyak kepada tuan-puan, cikgu-cikgu yang hadir petang ni. Okay, saya harap sedikit sebanyak membantulah pada cikgu-cikgu yang ada persoalan ke ataupun yang dah guna ada masalah. Okay, saya harap sesi ni membantu tuan-puan untuk gunakan, optimiskan penggunaan bijak slip. Okay. Kalau ada persoalan tak apa, tak ada masalah, boleh tanya dalam grup. Okay. Boleh tanya dalam grup ataupun boleh DM saya ataupun kita punya customer service. Okay. InsyaAllah kalau bukan waktu malam, bukan hujung minggu, insyaAllah kita available lah. Cuma kalau hujung minggu tu bergantung. Okay. Kita akan cuba bantu, tak ada masalah. Okay. InsyaAllah kalau perlu mungkin kan kita akan buat lagi, bergantung pada keperluan. Kalau ada permintaan ke, boleh je, tak ada masalah, kita akan buat sesi lain. Kalau ada lagi persoalan yang tak terjawab ke, insyaAllah kita akan buat sesi lain. Okay. So setakat tu saja, sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir. Okay. Harapnya apa yang kita dapat petang ni boleh dimanfaatkan sepenuhnya lah. Okay. So setakat tu saja. Assalamualaikum. Okay, sebab dekat dalam ni, okay, tambahan kalau nak bersurai boleh keluar dulu. Bagi yang, sebab dekat sini kita ada juga jemput yang belum membeli, mungkin ada yang belum membeli bijak slip, yang nak tengok demo petang ni. Kalau nak buat pembelian, boleh contact kita punya customer service. Ataupun kalau ada cikgu yang gunakan versi light yang awal-awal lah itu, kalau nak upgrade kepada pro, boleh contact customer service juga. Okay, tak perlu buat pembelian baru, boleh upgrade. Dia adalah diskaun kupon upgrade bagi pengguna light, boleh upgrade. Kita akan bagi kupon khusus, contact kita punya customer service. Okay, thank you, terima kasih. Okay, terima kasih sama-sama.